Santai, santai, santai KDN. Santai KDN terbaik. Kami dari PDRM, Santai KDN terbaik. 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 Santai, santai KDN. Ada satu filem yang sedang hangat disiarkan ini berkait tentang tapi itu mungkin berkait tentang Lahad Datu. Cumanya dalam hal ini kita ingin bercakap soal pencerobohan ke perairan negara dan persempadanan negara. Ini akan dikawal sedia oleh sekurang-kurangnya dua agensi yang bersama menjadi tetamu waktu ini. Kita ada Eskom dan juga APMM. Dan kita tahu sejarah Eskom ini ditimbulkan semenjak insiden yang berlaku di pantai Sabah itu. Dan kita juga tahu sejarah bagaimana APMM ni digabungkan antara beberapa agensi. Tapi kita akan lebih lanjut bercakap tentang bagaimana pengawal seliaan ini ditangani oleh kedua-dua agensi ini. Saya nak ucap selamat datang kepada Datuk Dr. Jamaluddin, CEO Eskom, dan juga Encik Nasir, Pengarah Bahagian Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah perairan persempadanan negara kita ni makin selamat ke makin terancam? Datuk dulu. Terima kasih Saudara Said. Datuk cakap rapat sikit guna mic tu. Terima kasih Saudara Said. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Kalau merujuk kepada Eskom, Eskom ini mengawal perairan dalam lingkungan 1,400 km panjang. Iaitu daripada Kudat sehingga ke Tawau, meliputi 10 daerah. So sepanjang insiden, sepanjang tempoh 11 tahun kita ditubuhkan, kali terakhir insiden penculikan adalah pada 15 Januari tahun 2020. Semenjak itu dah tak ada pencerobohan. Sejak daripada itu tidak ada sebarang insiden yang mengancam keselamatan warga Malaysia yang berada di sepanjang kawasan Ezon, sebab sudah pelancong. Jadi boleh saya simpulkan bahawa Ezon ini selamat sejahtera. Awal betul kita baru mula bicara, Datuk dah buat kesimpulan, Datuk. Ini sangat kemas dia punya penampilan ini. Jadi apabila Eskom ini sudah cemerlang, kita tidak memerlukan APMM atau bagaimana maritim. Datuk Encik Nasir, apa beza fungsi Eskom dan juga maritim dalam hal ini? Terima kasih. Untuk maritim kita secara umumnya kita dah 20 tahun ditubuhkan, bermula daripada tahun 2005. So kita ada akta kita sendiri, Akta 633 tu yang memimpin kita punya operasi untuk di laut lah. Bezanya kita dengan Eskom di Timur Sabah, kita merangkumi keseluruhan Malaysia, perairan Malaysia. Adakah itu bermakna APMM tidak ada di dalam wilayah operasi Eskom? Masih ada, kita ada. Ada juga. Dan kita juga ada wakil dalam Eskom. Maritim dalam Eskom. Sebab di kawasan itu bukan salah satu kawasan yang panas, maka kita ada bukan setakat operasi, termasuk sekali dengan risik kita untuk melaksanakan tugas-tugas perisikan di kawasan tersebut. Jadi Encik Nasir, saya cuma nak faham kerana di sana ada Eskom dan juga APMM juga sebahagian daripada Eskom. Jadi dalam konteks wilayah pengoperasian Eskom itu, fungsi APMM di dalam Eskom itu apa berbanding dengan APMM Maritim Malaysia di wilayah yang bukan Eskom? Maritim ni sebahagian daripada Eskom, sebab Eskom pun kita faham. Dalam Eskom tu pun ada polis, ada tentera, begitu juga dengan maritim. So diselaraskan oleh komander Eskom tu sendirilah dari segi operasi dan sebagainya. Saya pernah hampir-hampir lah, sebab saya tahu saya berada di bahagian wilayah operasi Elkom itu. Sehari selepas saya balik ke Semenanjung, masa itulah ada pelancong yang kena culik pada ketika itu. Tapi semenjak itu sampai ke hari ini tidak ada, Datuk kata tak ada lagi insiden penculikan. Rahsianya apa di situ? Adakah semata-mata soal rondaan
apa rahsia utama sehingga pencerobohan wilayah kita tidak lagi berlaku? Yang pertama adalah pengoperasian yang dioperasikan oleh Eskom melibatkan kerjasama 3 agensi utama yang meliputi PDRM, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Maritim, termasuk melibatkan pihak awam. Kita belajar daripada kelemahan-kelemahan yang lalu, kita study bagaimana insiden 2013 itu terjadi. Daripada itu, sebab itulah Eskom ini ditubuhkan. Tidak ada satu agensi yang boleh mengkoordinasikan ketiga-tiga agensi keselamatan itu untuk bergerak bersama. Jadi apabila ditubuhkan Eskom, kita mengkoordinasikan operasi keselamatan di sepanjang zone. Kalau saya boleh tambah, kita ada respon 3 respon, iaitu respon 1, respon 2 dan respon 3. Respon 1 adalah melibatkan kerjasama dengan negara asing, iaitu intelligence. Yang kedua adalah kerjasama pasukan keselamatan mengawal perairan kita, melibatkan kerjasama daripada Maritim Malaysia, Marine, pasukan polis Marine, PDRM dan juga Maritime. Dan yang R3 adalah respon di darat. Itu melibatkan operasi ATM dan juga PDRM itu sendiri. Ya. Mungkin dalam konteks success rate Eskom ini tak jelas semenjak penubuhannya tidak ada pencerobohan. Tapi APMM ni wilayah operasi dia jauh lebih luas. Pantai Malaysia ni berapa ribu kilometer panjangnya, dan kelihatan isu-isu yang berkait tentang pencerobohan ni bukan hanya di wilayah timur Sabah. Kelihatan debatnya di isu berkait tuntutan bertindih di Spratly, di Batu Putih. Fungsi APMM di situ apa? Fungsi APMM ni kalau ikut pada kita melindung, mengawal dan menyelamat. So ketiga-tiga fungsi ni kita jalankan apa dari semasa ke semasa mengikut keadaan dan juga situasi semasa lah. Namun demikian, kita punya operasi ni sentiasa berpanjangan, continuation, dan dari segi tangkapan, dari segi risikan, kita selalu buat untuk memastikan persekitaran laut kita selamat. Terutama dari segi pencerobohan nelayan asing lah. Contohnya di sebelah Laut Cina Selatan, di sebelah pantai barat kita, ya. Selain daripada nelayan asing ni, mungkin kita mencegah daripada kemasukan kapal-kapal keselamatan negara asing yang lain yang bersempadan, supaya ialah seperti mana Tuan maklum tadi berkaitan dengan Kepulauan Spratly dan sebagainya, Beting, Patinggi Ali. Itu merupakan kawasan utama kita punya operasi lah, operasi rondaan. Itu yang saya terfikirkan, Cik Nasir, kerana Eskom ditubuhkan tak ada lagi penculikan. Tetapi 2-3 tempat yang lain tu seperti tidak tertangani. Apa bezanya realiti yang ditangani oleh Eskom? Wujud terus beres, tetapi APMM masih belum boleh secara tuntas kita selesaikan masalah pencobaan. Apa bezanya untuk kita fahami? Kita kena faham bahawa laut terbuka ni merupakan kawasan sumber rezeki, dan semua pihak mempunyai keupayaan untuk meneroka di kawasan laut tersebut. So kita ada perbatasan laut kita sendiri. So kita punya zon kita sendiri kita perlu kawal supaya orang tidak dapat masuk untuk mencuri sumber-sumber yang ada dalam negara kita ni, terutama dari segi hasil laut lah. Kita perlu sentiasa mengawal supaya hasil-hasil itu tidak terlepas dari sempadan negara kita lah. Sebab kita perlukan hasil tu kembali ke dalam negara kita untuk kegunaan rakyat kita lah. Datuk, selalu saja dikaitkan tentang pengawalan keselamatan ini dengan teknologi. Tetapi saya juga mendengar khabar-khabar bahawa aset kita dalam konteks keselamatan ini bukan hanya soal Eskom, bukan hanya soal maritim, tetapi juga keseluruhannya, ketenteraan, kepolisian. Kita ada cabaran dengan aset yang katanya usang. Satu pendekatan yang baik adalah menggunakan teknologi terkini. Yang mana KDN sekarang, KDN for AI, AI for KDN. Dengan KDN jarak dengan jarak 1400 km persegi, 1400 km panjang, penggunaan sistem kawalan berteknologi tinggi adalah satu pendekatan yang amat baik, terutamanya dengan menggunakan elemen kecerdasan buatan. Sebab dengan
kita menggunakan teknologi terkini ini, penggunaan tenaga manusia itu boleh digunakan ataupun deploy. Apa ke contoh tempat-tempat yang teknologinya, lain. Datuk? Contohnya apa? Contohnya kawalan sempadan radar dengan kamera jarak jauh. Ya. Jadi kita boleh- Itu dianggap mutakhir AI ataupun kerana itu kedengarannya seperti benda yang sudah sedia ada dalam sistem kita sejak di lama. negara asing kebiasaan, tetapi di negara kita itu ada satu benda yang Baru. yang perlu diterokai lagi. Okey. Kalau saya punya kamera saya ingin bawa dan nak tinjau, apa peralatan yang baik dimiliki oleh APMM maupun oleh Eskom supaya kita dapat memberikan gambaran kepada khalayak audiens kita untuk melihat kecanggihan teknologi yang kita miliki. Ya, Datuk nak menambah di situ. CCTV yang berkapasiti tinggi. Okey. Kalau kita di bangunan ada CCTV, kita lengkapkan dengan kemudahan biometrik. Aha. Dan kita boleh mengetahui kawasan apa ni penjenayah wanted list itu. Okey. Kita boleh ketahui dia di mana dia berada, Itu dipasang di mana CCTV di ini? kawasan-kawasan pantai, di kawasan-kawasan kita yang kenal pasti, kawasan yang tinggi. Okey. Yang menariknya kalau saya dapat bawa kamera ke lokasi-lokasi yang Datuk sebutkan itu supaya kita boleh zahirkan mana rupa teknologi ini digunakan di peringkat APMM dan juga di Eskom. Namun itu mungkin untuk episod yang akan datang, jadi jangan serik dengan kami, datang lagi untuk kita berbincang tentang bagaimana aplikasi teknologi ini untuk memastikan keselamatan perairan kita agar tidak dicerobohi. Terima kasih Datuk, terima kasih, datang lagi, jangan Saudara serik. Syed.